Semalam saya sebut di kuliah satu tempat semalam. Mana-mana orang yang sebut kesilapan mereka, mereka kata inilah kerja-kerja Wahabi untuk mengelirukan masyarakat, menyesatkan masyarakat. Sedangkan ada seorang ustaz disebut terang-terang bahawa dia mimpi ada nabi lagi lahir, ada lagi nabi yang banyak-banyak tu salah seorangnya ada di Malaysia. Saya baru-baru ni pergi ke sebuah pondok, sembang dengan kawan-kawan yang orang pondok pun baik dengan saya. Saya jumpa dengan tok guru pondok. Dia kata, kami dulu ustaz panggil tok guru ni di dalam satu pondok tu, satu kawasan pondok tu kan, tok guru ni dia panggil seorang je tok guru, hak lain semua ustaz. Bila seorang tok guru mati, semua dia panggil ustaz. Dia tak kata orang ni belah jadi tok guru, tak. Tok guru ni dapat title tok guru ni seorang. Nak dapat title tok guru ni bukan senang, seorang je. Sekarang ni semua tok guru, hak buka pondok tok guru, buka pondok tok guru. Ustaz Rijal buka pondok besar, tok guru Rijal pula. Rijalul Ghaib. Nama tak jumpa Ustaz Rijal ni. Semua jadi tok guru. Lepas tu dia kata asyik nak buka pondok sekarang ni. Saya jumpa dengan tok guru pondok yang ikhlas, dia pun melahirkan kebimbangan, susah hati. Budak-budak muda asyik nak buka pondok, dia kata. Lepas tu dapat gelaran tok guru ni ramai ustaz muda. Kawan saya yang tok guru yang saya jumpa ni memang alim lah, ilmu alim, memang pakar, bahasa Arab pun pakar. Dia sendiri orang tak panggil tok guru. Dia pun susah hati hadut nama tok guru sekarang ni. Dilantik menjadi tok guru, akhirnya diangkat menjadi ulama. Bila ulama kan, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kamu lawan ulama, kamu lawan nabi. Sebab tu ulama jangan bertikai. Daripada tok guru, orang tabah jadi tok guru, akhirnya tabah jadi ulama. Bila ulama jangan bertikai, sebab ulama pewaris nabi. Senang. Matematik mereka senang. Tak boleh kita sanggah. Kamu sanggah pewaris nabi. Orang yang berani sanggah pewaris nabi adalah Wahabi. Padahalnya ulama yang mengatakan, yang dikatakan pewaris nabi itu siapa dia? Bukan semua ulama yang dikatakan pewaris nabi. Ulama yang dikatakan pewaris nabi, dia bawa sebagaimana apa yang nabi bawa. Itu betul pewaris nabi. Kalau dia bawa ke kiri, hak nabi nak bawa ke kanan, itu bukan pewaris nabi. Hak tu saya tak nak tambah sebab wallahi ni. Pak cik duduk di bawah tu tak apa. Saya duduk di sini tak boleh cakap lagu tu. Dia orang potong serat kan? Dia orang viral kan benda tu. Hak banyak-banyak kita buat keluar dalil kitab kata benda ni salah, mereka tenggelamkan. Tunjukkan kok ada benda yang salah kita cakap. Ini perangai buat-buat ni. Saya nak bagi tahu kepada masyarakat hati-hati. Sebab dah jadi teruk sangat sekarang ni. Dah jadi terlalu ketara. Semalam saya sebut di kuliah satu tempat semalam. Mana-mana orang yang sebut kesilapan mereka, mereka kata inilah kerja-kerja Wahabi untuk mengelirukan masyarakat, menyesatkan masyarakat. Sedangkan ada seorang ustaz disebut terang-terang bahawa dia mimpi ada nabi lagi lahir, ada lagi nabi yang banyak-banyak tu salah seorangnya ada di Malaysia. Sedangkan dalam surah Al-Ahzab Allah Ta'ala kata nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad, khatamun nabiyyin. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, wala nabiyya ba'di, tidak ada nabi selepas aku. Jadi dia sebut, saya tahu dah dia tarik balik, tetapi dia kata yang memperbetulkan dia ni bukan ahli sunnah wal jamaah. La ilaha illallah. Yang memperbetulkan dia ni bukan ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya siapa? Kalau ahli sunnah wal jamaah saya tak heran. Maknanya kumpulan dia sokong mengatakan nabi ada lagi selepas Nabi Muhammad SAW. Dia kata ini Wahabi punya pasal. Padahal dia terang-terang ni buat salah. Ada ustaz yang kedua tu pula, bila dia terang-terang sebut kalau tok guru ke kiri, Rasulullah bawa ke kanan, kena ikut tok guru. Orang pun betul kan? Tengok Wahabi memecah belahkan masyarakat, mengelirukan orang. Semua ni di-ban ke atas Wahabi. Mereka tutup kesalahan-kesalahan mereka ini dengan menuduh, mendatangkan suatu fitnah kepada pihak lain yang memperbetulkan kesilapan mereka. Sekarang ni kita kena cakap terang lah tuan-tuan. Kerana golongan yang suka, masyarakat memang suka dengan cara mereka ini. Cara pakai jubah, serobah, jubah, stok.
Rida atas ni bawa tongkat, nampak pun macam warak, tapi hentam orang Wahabi, sesat, bukan ahli sunnah jemaah. Mereka bagi fakta, maklumat-maklumat yang salah. Bila orang ajak mereka bermuzakarah, tengok Nabi kan buat macam tu. Nabi tak ada akhlak macam buat Wahabi ni, sikit debat. Yang kamu cabar orang tu tak salah. Adakah Nabi cabar orang? Nabi sebenarnya kalau kita baca Quran, ada dia cabar. Tapi dah golongan ni tak faham Quran pun tak baca. Dalam Quran membenarkan kita debat. Debat ini salah satu daripada jalan penyelesaian daripada berlaku kekeliruan. Berlaku salah faham. Kita ajak debat. Debat ini bukan nak tunjuk hebat, nak tunjuk ilmu, nak tunjuk gong, nak tunjuk sombong, nak tunjuk gedebel, bukan. Nak cari kebenaran. Berapa ayat ada dalam Quran tentang debat? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Mula-mula Allah Ta'ala kata panggillah, serulah, ajaklah manusia kepada jalan Tuhan kamu dengan penuh kebijaksanaan. Cara muzakarah, berbincang, diskusi, tak nak. Akhirnya kita ajak debat. Debat pun bukan nak tunjuk ilmu, bukan nak tunjuk hebat. Nak cari kebenaran. Kamu duk kata kami sesat, kami salah ni, apa dalil, apa bukti? Cakap di depan orang. Jangan cakap depan anak murid kamu ya. Surah sekejap nanti saya tunjuk surah ni. Bila cakap cepat ni, tak ada tangkap. Tadi saya cerita surah apa semua kan? Nanti saya tak silap saya surah Qasas. Nanti saya bagi lain. Dia orang nak cabar, duk kata orang sesat, tapi dia orang ajak muzakarah, tak mana yang kami sesat, buktikan. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Yang tu surah Al-Baqarah juzuk pertama. Jadi, tengok Wahabi riak. Wahabi ni suka berdebat, suka berbalah dengan orang. Kekeliruan yang mereka timbulkan ini tenggelam. Jadi masyarakat akan nampak, hidup salah ni pokok kita. Lepas tu, bawa marilah hadis Nabi. Siapa-siapa yang belajar ilmu kerana nak tunjuk kepada orang, untuk berdebat dengan orang-orang alim ataupun para ulama', neraka tempat dia. Siapa-siapa yang duk ajak orang berdebat, dengan dia belajar ilmu untuk berdebat dengan orang, untuk menandingi para ulama', neraka tempat dia. Duk baca hadis ni, setelah dia cabar debat, bila orang ajak sungguh dia tak nak. Dia nak bawa kitab surori, dia lari. Sebenarnya hadis ini, ada hadis-hadis yang sahih tentang masalah belajar ilmu kerana riak, kerana ada nak ajak orang berdebat ni, ada yang sahih masuk neraka. Tetapi semua orang belajar ilmu memang lillahi ta'ala. Semua kita belajar ilmu dalam mana-mana kumpulan, dia belajar ilmu memang kerana Allah. Cuma sekarang ini bukan dia dah belajar, bukan dia baru nak belajar, dia dah ada ilmu, dia nak ajak orang berdebat, muzakarah untuk membuktikan kebenaran. Itu isunya. Dalam hadis itu sebut, tak kena-mengena hadis itu diketengahkan ataupun dibaca. Hadis itu kata siapa mula-mula nak belajar ilmu kerana riak. Jadi kita belajar ilmu bukan kerana riak, memang kerana Allah Ta'ala. Hak sari dua ni kita panggil sebab kamu menuduh orang sesat. Kamu menuduh orang bukan ahli sunnah wal jemaah. Kamu menuduh bahawa golongan macam sunnah salafi ini duk mengelirukan masyarakat. Sedangkan kekeliruan itu ditimbulkan oleh pihak kamu. Alhamdulillah, kebenaran telah terbukti. Wa qul ja idza ja'al haqqu wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, bila datangnya kebenaran itu, kebatilan akan lenyap. Jadi mereka duk tuduh golongan salafi Wahabi ini menyesatkan orang, menimbulkan kekeliruan bagi maklumat yang salah. Tetapi sekarang ni siapa yang bagi maklumat yang salah? Golongan mana yang mengelirukan orang? Golongan mana yang memeningkan kepala orang? Golongan mana yang mengeluarkan pendapat-pendapat, fatwa-fatwa, kenyataan-kenyataan yang salah, golongan mana? Adakah golongan yang dituduh sebagai Wahabi ataupun mereka sendiri? Sekarang ni rakyat kita kata masyarakat, orang nampak, walaupun orang awam sendiri, bila nilai balik, hak nak mengaji secara, nak menuntut ilmu secara kebenaran, orang nilai balik, oh, pokok ni hak duk buat keliru ni bukan pokok Wahabi. Pokok Wahabi duk baca dalil Quran hadis, hak demo yang buat keliru. Jadi masyarakat dia boleh menilai. Jadi sekarang ni mereka pun bergelumpur. Bila mereka tuduh kita jawab, mereka tuduh kita jawab, tak puas hati mari. Jadi orang nampaklah kejujuran bagi pihak yang dikatakan salafi ini untuk cari kebenaran. Kalau kata andai kata tuduhan kamu itu benar, mari kita muzakarah. Sebab Quran pun menganjurkan kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah hujah, bukti, dalil kamu sekiranya kamu orang-orang yang benar.